Salam sejahtera. Ini amaran terakhir untuk Barisan Nasional. Kata Suhaizan melaungkan amaran. Peluang terakhir untuk Barisan Nasional. Suhaizan Kayat memberi bayangan bahwa Pakatan Harapan bersedia bertanding secara solo di semua kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dan Parlimen Barisan Nasional. Sekiranya Barisan Nasional terus menolak semangat kerjasama politik dalam kerajaan perpaduan. Dalam kenyataan media hari ini, beliau yang juga ahli parlimen Pulai berkata, Pakatan Harapan sejak awal telah menghulurkan tangan kerjasama demi kestabilan politik Johor termasuk mencadangkan pembentukan kerajaan perpaduan negeri seperti model di Melaka. Namun katanya, cadangan tersebut ditolak pimpinan Barisan Nasional Johor yang memilih untuk bergerak sendiri. Pakatan Harapan sejak awal telah menghulurkan tangan kerjasama demi kestabilan politik dan masa depan rakyat Johor. Malangnya, cadangan tersebut telah ditolak oleh pemimpin Barisan Nasional Johor katanya. Suhaizan turut mendakwa Pakatan Harapan pernah memberi ruang kepada Barisan Nasional untuk bersama dalam kerajaan negeri di Negeri Sembilan. Namun usaha itu gagal selepas wujud percaturan politik termasuk cubaan membawa usul undi tidak percaya terhadap Menteri Besar Negeri itu. Beliau berkata kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan juga telah memainkan peranan besar dalam pembangunan Johor menerusi projek strategik seperti ETS, RTS, JS, SEZ dan pelaburan pusat data. Namun menurutnya, kerajaan negeri seolah-olah cuba menggambarkan kejayaan tersebut sebagai usaha negeri semata-mata tanpa mengiktiraf sumbangan kerajaan persekutuan. Dalam masa sama, beliau mendakwa Pakatan Harapan turut membuka ruang rundingan kerusi menjelang PRN Johor bagi memastikan pertandingan lebih tersusun antara parti-parti kerajaan perpaduan. Bagaimanapun katanya, Barisan Nasional memilih untuk bertanding solo di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Johor. Suhaizan berkata, Presiden Pakatan Harapan Anwar Ibrahim masih memberikan peluang terakhir kepada BN untuk mempertimbangkan semula rundingan kerusi demi kestabilan politik. Sekiranya Barisan Nasional terus memilih jalan keangkuhan politik dan menolak semangat kerjasama, maka Pakatan Harapan bersedia untuk bertanding di semua kerusi Dewan Undangan Negeri dan Parlimen di seluruh negara, katanya. Beliau turut membayangkan keadaan itu boleh membuka ruang kepada kemungkinan pilihan raya umum dan pilihan raya negeri diadakan secara serentak pada masa depan. Sekarang bola berada di kaki Barisan Nasional. Buatlah pilihan yang tepat antara keangkuhan politik, tidak berkesudahan ataupun muafakat membawa berkat, katanya lagi. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, izinkan saya dulu untuk perkenalkan kepada Anda. Ini ialah terapi imun Transfecta for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah. Imun badan yang lemah, imun badan yang bodoh, imun badan yang tidak seimbang menyebabkan penyakit tidak sembuh daripada tubuh badan kita. Tetapi peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan dan juga imun badan yang bijaksana menyebabkan kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Jawapan kepada segala masalah kesihatan yang ada dalam kehidupan kita ialah meningkatkan daya imun badan, menyeimbangkan daya imun badan, dan juga menjadikan imun badan kita yang bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, terapi imun ini adalah produk yang lulus Kementerian Kesehatan Malaysia, halal, dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Bagi Anda yang selama ini mencari jalan penyelesaian untuk masalah kesehatan, bagi Anda yang mencari jalan untuk mahu mendapatkan kesihatan yang optimum,
cepat dapatkan terapi imun transfer factor for life ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar untuk anda semua bagi menyelesaikan masalah kesihatan anda, bagi menyelesaikan masalah peribadi anda berkait dengan kesihatan. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Hubungi nombor telefon saya yang tertera. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kerana menonton channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera. Sekali lagi, Anwar Ibrahim diejek oleh komponen kerajaan perpaduan iaitu UMNO Barisan Nasional. Ada kebenarannya ejekan ini. Kata Puan Zarkasi, kalau 8 lagi ahli parlimen ikut jejak Rafizi, PKR jadi the loser. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau 8 lagi ikut jejak Rafizi bermaksud Anwar akan kehilangan 10 ahli parlimen PKR. Kalau ini boleh terjadi, Puan kata PKR akan jadi the loser. Ahli Majlis Tertinggi MKT UMNO Datuk Puan Zarkasi merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Rafizi Ramli atas tindakan beraninya meninggalkan PKR. Inilah yang sudah dijangkakan, inilah yang sudah diramalkan akan berlaku. Musuh politik PKR akan mula menyerang PKR, Pakatan Harapan, dan mereka lah yang paling gembira sekali. Biasalah, memang itu pasti akan berlaku. Perpecahan pihak lawan akan memberikan hikmah, akan memberikan manfaat kepada parti politik yang lain atau hikmah kepada pihak lawan. Perikatan Nasional juga pasti sedang gembira kerana melihat perpecahan yang berlaku di dalam PKR. Tetapi harus diingat, kadang-kadang perpecahan itu harus dilihat juga dalam parti mereka sendiri. Kalau nak mengejek orang, lihat-lihat juga cermin. Pakatan Harapan bukan satu-satunya parti yang sedang menghadapi perpecahan. Perikatan Nasional juga sedang mengalami perpecahan yang lebih teruk lagi. Parti Bersatu teruk. Begitu juga Parti PAS, Parti MIC, MCA dalam Parti Gabungan Barisan Nasional pun turut mengalami perpecahan juga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Puan Zarkasi berkata, secara otomatik Parti Bersama Malaysia sudah ada 2 ahli parlimen. Kalau 8 lagi ikut jejak Rafizi, bermakna parti itu akan ada 10 ahli parlimen, maka PKR adalah the loser, kata beliau. Ini adalah kenyataan separuh benar daripada Puan Zarkasi. Sebab tidak boleh lagi dipanggil ahli mereka itu sebagai ahli parlimen. Kerana Rafizi dan Nik Nazmi sudah meletakkan jawatan. Jadi, mereka bukan ahli parlimen. Mereka hanya orang biasa. Bekas ahli parlimen. Mampukah mereka menang lagi? Itu terpulang pada pilihan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PKR menjadi minoriti kerana UMNO lebih banyak ahli parlimen berbanding PKR, kata Puan Zarkasi. Tetapi yang lebih penting ialah ada kekosongan. Rafizi mengambil langkah gentleman. Beranikah Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengadakan PRK di Pandan dan Setiawangsa? Walaupun tempoh 3 tahun sudah berlalu, soal Puan. Puan berkata dalam konteks Malaysia, seorang pejuang lebih realistik kalau dia menggunakan uslub partisan. Kuasa penting untuk merubah atau reform. Sudah pasti Rafizi akan jadi Presiden Parti Bersama Malaysia. Kalau dalam PKR dia disekat jadi presiden, kini dia berpeluang membangun sendiri parti politik dengan cara dia. Mampukah Rafizi menjadi parti sebagai parti akar umbi dan akhirnya dapat kuasa untuk memerintah? Ya, cabaran besar buat Rafizi. Kalau berjaya, Rafizi memang hebat. Dia memang hebat kerana KJ tidak seberani Rafizi, katanya. Tuan-tuan dan puan-puan, di Convention PKR di Johor, Anwar berkata, berdegar-degar dengan akan lawan semua kerusi di Johor, Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang kerana kecewa dengan keputusan BN Johor.
Maka sahutlah Cabaran Rafizi dan Nik Nazmi, buat PRK dan pulangkan kepada rakyat untuk beri mandat baru. Beranikah Anwar? Tanya Puad lagi. Jumpa lagi.